Hari ni 16 hari bulan 1. Kita tengah prepare untuk bag-bag masuk ke dalam bonnet untuk travel esok. Cek dulu berapa kilo. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 bag emergency tak siap lagi. Kalau kena ada ni senang kalau pergi travel ke apa ni. Ini kalau nak dekat link saya dah ada bagi. Link dekat description kan saya dah letak. Kalau guna ni sini. Ibu bapa 25 kilo sorang. Jadi 100 kilo. Hafi 15 kilo. Lepas tu tiket on. Dia nyala kosong itu, pagi kosong ni. Okay, buat kat. 16 kilo lah. Ada budak nak melarikan diri. Ni apa besar? Tengah cubaan nak melarikan diri. Ni apa besar? Tok monitor ketua. Sebab kita nak pergi 3 tempat. So nak mudah, yang ni beg nak naik dekat Kundasang. Ada yang mana ni? Nak mudah sebeg untuk ni, sebeg untuk tu. So setiap kita beralih hotel tu kita buat naik sebeg je. Itu pemikiran ibu. Cerita lalu. Okey, ada budak berjaya dengan gembiranya nak melarikan rumah. Hari ni lagi ke? Adik-adik no. Apa muka pun nak berok. Tegak. Laju pula. Mana anak-anak ni tak balik lagi? Muar. Ada 2 beg lagi. Kenapa Aisyah itu Aisyah? Awak tengok ni, awak tengok. Nak pergi mana ni? Hotel. Naik ni. Apa nak naik? Pergi hotel je. Yelah, aku naik dulu kau pergi hotel. Pergi hotel ke ibu? Ibu. Ni, tak ada pun Assalamualaikum. Assalamualaikum papa. Papa, ibu. Papa. Assalamualaikum papa. Assalamualaikum papa. Oh, okey. Salam. Apa? Salam lah. Cikgu tu tak guru Aisyah dah ambil. Ya. Ya. Bagus. Bagus. Awaknya balik. Halo. Makanan letak dalam baju letak dalam baju. Adik, ya Allah. Ya Allah. Aku luar. Kotorlah baju. Okey, cepat ambil okey? Okey? Teacher bagi buku lah. Ni. Teacher bagi buku ni. Wah, dekat apa? Bukan teacher papa. Teacher Ida. Tengok buku saya dah ni. Ni kena keluarkan dulu ni. Sebab nak masuk kasih. Bagi kosong. Tak bagi flash tu. Kita letak yang ni. Dona. Letak yang ni senang nak bawa mana-mana. Jadi gini, boleh jadi stroller. Lepas tu dia boleh jadi kasih juga. Gini. Senang lah. Mudah. Ni rasa nak bawa naik flight kan. Tengok papa. Dia tengok rumah besar. Ni. Baju kotor tak nak minta basuh. Papa nak basuh. Ni dulu ni cuba kena basuh dengan sabun dulu. Beg last. Okey.
Bentar dah. Kita letak satu stroller Donna. Lepas tu 1, 2, 3, 4 limun ni. Beg kita telah tutup. Tengok ni, tengok ni. Mana? Kita dah ramai tu. Yeah. Okey, sekarang ni pukul 7.19 pagi. Kita baru bergerak daripada rumah nak ke T1. Kali ni kita ambil pengajaran daripada balik Kota Baru itu hari kan. Kelai Kabut kan. Hari ni kita ambil servis, minta tolong orang ambil kereta ni dekat departure, pergi parking. Jadi saya dengan family turun je kereta, ambil beg, terus check in. Aisyah bangun. Bangun. Bangun, cepat dah sampai dah, cepat. Tu satu. Ya, bangun cepat. Bangun dah. Ya, stroller adik yang penting. Hari ni kereta kita dah serah dekat kita punya ni lah, kawan-kawan. Boleh tak tu? Allah, nyedek. Hai Syah, pick up bag. Jom. Hai Syah, tak pick up bag. Nah. Oi, boleh kat sini. Jom. Aisyah, itu bukan itu. Bukan sini. Itulah, kalau kita ada duit kita beli Nak ke? Okey, kita dah sampai dekat airport 7.58 pagi. Jadi sekarang ni kita nak pergi check in dulu bag, bas settle, jumpa kat dalam dah. Ni kita pasang tag dulu. Senang nanti nak cari bag. Betul yang? Kali ni bag semua kita check in. Cantik lah awak. Mei, awak buat Sony guys. Dah. Hai Syah pakai bag ni. Pakai bag dulu. Pakai beg dulu Aish. Okay, kat ibu. Check in bag. Boleh pula. Tadi ingatkan dia turun kereta, dia pergi salam dengan kawan, dia bagi kunci. Rupanya dia tak bagi. Otak ke mana masa ke nak marah. Nasib baik kereta tu boleh jalan sampai parking. Nak start je lah tak boleh. Lock daripada jauh. Ni kita check in semua bag, kita ada 4. Sebelum ni serabut dengan beg. Sebab lepas tu dapat 100 kilo check in. So senang lah sikit. Ambil galas je lah bawa. Saya tengok apa? Tengok beg. I know when I'm feeling low. Mek apa ni? Mek apa? Ha? Oh, mek apa ni? Dah. Hari ni Afi jadi budak baik, tak nangis. Kita tengok dia baik sampai bila. Jangan tegur awak. Dia tengok ni. Macam mana tak nangis? Asyik kacau je baby ni.
Papi mau nyanyi. Dah jom. Dah jom. Jom. Yang. Saya kata nak beli kamera. Tu kedai kamera. Jom tengok. Masuk dah dia. Awal lagi. Sekejap je. Dah jom. Jom Aisyah, sini dulu. Ibu nak tengok kamera. Saya nak beli kamera ke bang? Ada ke? Ni So. geram ni Aisyah So. ni. Kamera dah banyak pun nak beli kamera lagi ibu. Sama je harga dia. Ni macam mana nak guna dia? Dia keluar berniat sangat macam tu. Dah ada. Yang tu dah ada. Tapi dah ada bangkit. Apa? Oh, Papa. Apa sini ah? Apa? Mana ini? Faster, fast. Apa? Yang Evo ni lah yang kita boleh simpan, boleh pilih gambar bagi anak ni. Aku pening lah. Kamera dah ada, nak beli kamera yang ni lagi. Ni. Apa ni Papa? Dia ni ambil gambar. Lepas tu keluar ikut sini. Apa ni Papa punya bangkit betul? Drone macam papa. Tu drone macam papa. Kan? Papa? Papa? Oh, yang ni. Yang Evo, dia apa kamera dia Evo White nama dia. Apa? Yang tu je ada. Limited edition. Oh, limited edition. Kalau yang ni, limited edition. Dia yang estetik. Cepat le kau masuk dalam ni. Boleh lah. Harga dia sama je kan dengan store luar pun kan? Dia etik nak shopping. Dia kena beli agent. Kalau beli masa waktu yang banyak, dia takkan setuju. Jom. Cut. Kita ada 128 yang paling kecil. Oh, memori tu untuk kita simpan gambar. Yang ni dia boleh connect dengan phone juga kan? Apps kan? Memori kan? Berapa 128? 189. Oh, mahal sikit memori. Kan mana memori? Ada je memori. Dah ada memori. Tapi harga dia sama lah dekat luar. Sama je. Sama tak apa. Oh. Harus tak punya bangkit pun. Awak punya game dah ada, Papa dah beli dah. Papa dah beli dah. Tak. Berapa banyak game awak nak? Tahu tak ni auto tekan. Hijau biru lah. Apa hijau biru lah Papa? Apa hijau biru? Total kamera 100 RM1,088. Aisyah, pakai pack masing-masing. Buat kerja unboxing. Kita nak buat kerja unboxing. Dah setengah. Dulu Ma beli tau. Lepas tu bagi mula ke Ma. Lepas tu teracun dengan Fah. Jadi Fah kata beli yang ni. Mak beli ya? I ingat Ma bajet besar pun. Jadi kita tak ada duit nak beli filem dia. Ni apa ya? So yang ni yang versi terbaru sebab tu dia boleh connect dengan apps. Lepas tu kita boleh pilih gambar mana kita nak. Kalau macam Mak tu sekali dah ambil gambar tu, pilih tu. Baguslah dia tak nangis. Kalau kat sini dah nangis ni. Siapa kena tangan kat sini? Siapa kena tangan kat sini? Asya. Tu. Kena tangan. Jom. Masuk. Boleh. Mak. Oh. Okay, go. Abang masuk. Okey. Terima kasih. Kat sini Lais, beratur kat sini. Jatuh. Di sini dulu. Jatuh. Neni tu, Neni. Hai. Jauh. Neni. Hai Neni. Malu. Mana bang? Dia BKI. Oh. Sabar Aisyah, nanti kena tangan lagi. Aish. Bagi Neni keluar dulu. Abang kita kan minta. Okey.
Okey, sama-sama. Jom. Tekan. Abang tekan putih tutup. Astagfirullahaladzim. Kenapa yang Syazapon hari ni? Aish, warna oren. Shopee. Aku belasah juga ni. Sabarlah nak tutup bang. Mana Shopee? Aduh. Itu bukan Shopee, Aish. Mana? Itu pramugari. Mana Puan Sadiq? Ni, Aisyah, jom. Asal lah, Riba. Weh. Kita punya gate A. Tengok ni. A belah kanan. Kita punya gate A tu. Nampak tenang tanpa beg besar. Semua beg check in. Tak. Penumpang-penumpang dipersilakan ke pintu H2. Kita ada ambil Golden Lunch tau. Kita try Golden Lunch. Tak pernah try pun. Bukan ambil business class. Bukan ambil. Kita ambil add-on dekat app tu ada dia tulis untuk Golden Lunch. Tapi kita try lah sebab bawa anak-anak dengan baby. Jadi susah nak nyusu kan. Kalau dekat gate tu susah nak nyusu, kita try ambil Golden Lunch. Tengok macam mana. Okey ke tak okey. Tadi tanya staff tu, dia kata dekat depan sikit sebelum gate A2. Okey. Gate kita dekat A7. Kali ni okey sikit. Makan lah ni. Kali ni okey sikit. Beg-beg besar semua check in. Tinggal beg pikul je. Ha? Ambil apa untuk tunggu? Tak? Ambil Golden Lunch jimat sikit lah sebab budak-budak ni makan banyak. So, tu. Dah sampai dah. Jom kot. Okay. Ni, yang. Okey, kita dah sampai dah. Nah. Pagi. Ini pas ke? Kita sedang Aish, tengok tu. Tu, besarnya. Aeroplane. No, dia nampak tu dulu. Wow. Cantik. Ni. Terus dulu nak main. Masuk Golden Lodge ni. Tu nampak. Nampak ni. Kapal terbang besar semua. So, memang comel lah pemandangan dari ni. Ni kita boleh duduk belakang ni. Boleh duduk. Lepas tu kalau ada budak-budak, ni tempat dia. Boleh main. Apa Ais dengan Aisyah tu main sini ni. Oh, selesa wangi. Aisyah duduk sana. Duduk ni. Telefon ya. Wah, kau belen. Ada kuah lah. Apa? Sorry. Apa tengok naik? Udah ambil. Tak boleh. Tak lepas. Apa? Cuba. Pula tahu.
Tanah dia pun bersih kan? Macam hotel. Ni siapa nak berak ni? Dah, balik sini. Jom kotor. Ish. Tak jadi toilet OKU, kita tengok sini. Tanah lelaki bersih. Bersih lah, nak yang mana? Sama je Syah. Masuk je lah Syah. So, masuk sini. Ni. Bersih. Ini bersih. Tak ada yang ni lah. Dia buka. Buka dulu. Pijak sini kotor. Pijak kotor. Sorry. Duduk. Lihat dulu. Apa tapi? Berak kan dengan sini? Nak kecil. Tak berak. Toilet dia bersih. Ni lah. Jom. Dalam ni kalau nak mandi pun boleh. Kalau contoh macam flight lama lagi kan. Jadi bolehlah mandi sini dulu. Bagi refresh dulu, dia bagi sabun sekali untuk body wash dengan shampoo. Luah ni. Nampak ni. Jadi kalau nak tu mandi dulu, lepas mandi, lepas tu naik flight. Ni. Bagus lah. Nanti kalau ada bajet sikit, boleh ambil golden rose. Boleh makan, boleh mandi. Surau pun ada. Dia budak nak susu. Kau tak duduk Golden Lush dengan duduk Golden Lush. Muka happy je. Tak nangis pun. Senyum je. Muka dapat susu ni. Kalau tak balik Kelantan teriak-teriak ni. Nak berak abang, nak berak. Berak je. Nak berak je. Dekat sini tak kisah sebab kita boleh tengok dia punya monitor tu, flight kita gate mana. Jadi tak kisahlah. Takut tiba-tiba kan tukar gate apa semua, tak kisah. Dia ada monitor, dia boleh tengok situ je. Sama sambil tengok view. Kenapa? Macam biasa lah main game. Rasa macam lama. Santai. Pukul Malay tak masuk. Ni pukul 10:16 minit. Kita kena keluar daripada ni Tersedak lah. pukul 11.40. 11.40 baru kena keluar. Lagi sejam lebih. Tunggu je lah. Ni udang tapi sambil masuk Golden Lounge korang kena salat siu je pa.
Dapat tak habis lagi Hafiz tahun, jadi tak boleh makan rasa lagi. Berpatang. Dia coy. Sedap. Macam mana? Siapa yang suka udang, nak suka light sup, ambil yang ni. Yang ni mie udang. Sup dia light ha. Bila makan tu rasa refresh macam tu. Tapi dia rasa tak sedap. Sekarang pukul 10.54 pagi. Dah rasa 3 jam dah duduk dalam ni. Tak tahu dah nak makan apa tu. Perut penying. Apa kali berok dah ni. Aisyah dah 2 kali di toilet dah. Sekarang ni Afi dengan ibu pergi menyusu dekat bilik baby. Jadi selesa sangat-sangat lah duduk sini. Pening. Yang ni tengah bagi game. Yang ni bagi iPad settle. Tapi iPad ni dah download siap-siap game. Dah siap download apa ni? iPad ni dah siap download cerita lah. Netflix nanti ke 2 jam lebih duduk dia tu. Jadi saya tak kira boring lah. Tapi sebelum Netflix kita bagi diorang pergi toilet dulu. Kucing siap-siap. Tunggu ibu dengan baby Afi siap menyusu. Baru kita masuk flight pukul 11.40. Comel lah view sini. Comel sangat-sangat, memang puas hati. Dekat situ ada yang macam untuk business class tau. Kalau business class kena naik kereta bawah tu lah. InsyaAllah kata nanti kita pengalaman naik kereta tu. Dulu nampak BMW tapi sekarang ni tu Merc. Nanti kita naik situ insyaAllah. Kalau ada rezeki nanti kita naik Merc tu nanti. Dan lagi satu yang best tengah market sini, kalau nak cah telefon ke apa, situ je switch dia. Saya kamera saya kat sini tadi. Handphone, saya cari handphone, iPad semua dekat situ tu. Memang mudah sangat. Dekat sini makan tak dia habis ya tu tambah. Nasi biryani, ayam kurma, sayur dalca, creamy tomato pasta. Mana? Jom. Sabar, Aisyah jangan ambil macam tu. Jangan ambil macam tu. Guna piring. Aish. Mak, hari ni Abang ambil. Pegang. Pegang elok. Nak. Pegang elok jatuh. Ni nak juga. Dah cukup. Pegang elok. Sabar. Sabar bawa dah. Nanti takut jatuh. Nah. Cakap apa? Tu kongsi. Jangan makan watermelon banyak. Sebab apa nanti nak kecil. Share Aish. Ya, share. Ambil Tahu. Ni dapat biskut, lepas tu dapat dia punya handle. So dia boleh pasang dekat dalam. Mama. Apa ni? Ni biskut Afi. Yang ni dia Biskut Afi. Tu tengok ni Dia handle dia. So ni biskut dia, kita pasang dekat sini. Oh, ada handle. Dah macam layak. Layak? Ni masukkan. Ni kalau nak ni ada dekat link description. Jadi kalau baby pegang tu, dia takkan terlepas lah. Contoh. Contoh macam ni. Sabar. Tak sabar sekejap nak tengok sampai pasti.
Saya lapar ni bu. Okey dah. Oi. Oi. You bawa. Tak ada ambil ni siap-siap. Pergi makan pukul 11.16. Jom kita gerak. Tak ada. Apa playground? Playground. Ini ada ni ya. Ni kita punya gate masih lagi A7. Jom. Sama. Aisyah main Aisyah. Okey, 4, 3, 2, 1, senyum. Apa nama game? Lepet. Abah tu, dah sampai dah. Kereta punya kapal terbang. That you're in love with me. Carve Nak your jatuh ke? name next to mine on that big Polis marah. It's how you want it to be. Bring me things from the store. Kita punya partner apa? Partner travel. Partner travel kita dah sampai dah. Ya. Akhirnya. Salam. Salam dulu. Tangan mana? Salam. Hoi. Baby. Oh, mesti kau tu? Ya, akhirnya. Salam. Strawberry jam on some bread. And if you Satu. Okey. Boleh? Aman. Okey, terima kasih. Di stroller tinggal dapat bukakan. Dekat keke ambil dekat ke kapal juga. Terima kasih. Okey, kita dah boarding 12.21 baru nak masuk flight. Baru nak masuk kapal. Okey, jom. Ramainya Kak Ayah. Masing-masing 3. Aku salah aku. Cuba. Kita berjuang dengan orang kecil ni. Jom. Jom, betul. Belakang. 27. Guys, belakang. 27. Belakang. 27. Dah. Itulah. Macam berat je duduk papan ni. Jalan lagi guys. Ais, pergi. Ha. 3, 1. ABCD.
Ini. Okay. Ini juga papa. Aisyah di sana. Baik, Afi. Approximately 60 to 70 degrees Celsius could possibly kill breathing. We can imagine each other to make yourselves comfortable. Dekat apa? Ha. Terima kasih. Wah. Dapat hadiah. Once again, welcome again. Dapat apa tu tunjuk? Tunjuk papa. Tunjuk dapat apa? Pusing. Pusing lah tengok dapat apa. Wow, cantiknya. Aisyah. Will always have that one night. Come morning light, we'll always have that sunrise. We'll always have that sunrise. Daybreak, the shadows fade. You step back, I step away. Nothing's broken, nothing new. Only the sunrise over you and I will always have. Kencing je Aisyah. Flash, flash. Flash. Ni, biru. Tekan. Aisyah nak kencing. Ni lock. Lock. Oh, dia nyala. Okey. Tadi ais kecil. Tak lock. Tekan biru tu. Kan, kuat-kuat. Okey tak? Jom. Cantik lah. Mari sini. Buat kumot. Kenapa dah? Satu. Selamat datang. Selamat datang terbang kota Kinabalu. Berada di tempat doa dan dapat kembali. Terima kasih. Selimut tak boleh ambil. Apa tanya dia? Boleh. Kau tanya?
Tu pergi tengok je. Sekarang pukul 3.22 petang baru sampai dekat BKI. Apa nak arwah di mana ni? Kita ikut Kak Noh sampai Faiz ni, dia punya itinerary. Aisyah. Ada bidet, tak lagi. Tak ada bidet, tak lagi. Tak ada bidet. Lah tak ada bidet Abang dia beli bidet. Nah, jom. Jom Aisyah, jom. Okey. Dia punya airport ni macam airport Kota Baru hot dulu. Rasa lah white hot lama kan. Ni kau ni. Tiba sebenarnya masuk kat mana? Tu bilik solat. Tu ada tandas kat kita nasi tu. Tandas dulu. Dia biru kaki ni. VIP. Tu tandas boleh kot. Masuk kat ni kot. Tak pergi puluh-puluh. Aisyah tak otak. Putih otak biru. Aisyah tak pagi pun. Lepas jalan kat tu, masuk kat ni. Lepas tu masuk kat kaunter. Tapi kalau nak pergi tandas sini dulu lah. Jom kita pergi, jom. Okey, mana tu? Tadi nak kata pun. Ada Ketang. Okey, baru lepas kaunter immigration pukul 3.38. Dia bagi slip macam ni tau. Slip ni lah hok. Kalau sok boy kata kalau mak Sabah kena sipir slip ni, siapalah kita berlepas balik daripada Sabah ke KLA. Ni kena sipir. Okey, sekarang ni nak on the way ke nak pergi ambil beg dulu. Beg. Macam biasalah. Ada tangga, ada eskalator, ada juga lift. Mana dekat apa? Tu, satu. Hakim mesti. Ibu nak berak ni. Aku nak berak ni. Ibu rasa macam nazar. Okey, Ibu. Jangan. Saya memang ujung. Ni kalau ketuk. Kalau ketuk. Tak apa, sanggup bau. Tak, ni memang baik tadi. Adik. Cakap dengan Ibu. Go. Jom. Go. Tak ada sayang nanti. Ada. Tak boleh. Ni kat mana ni? Tu beg kau. Tu beg kita tu. Mesti basah. Jadi slip ni kita simpan dulu dalam beg. Tempat yang selamat ni. Macam saya ni saya buat tu file seni. Jadi kan dia ada surat banyak. Nanti simpan sini je. Tak kena hujan lah. Dah boleh jalan mana-mana. Rumah pun selamat. Okay, ni sambil-sambil tunggu ibu kat toilet. Kat ibu pergi toilet. Lepas tu kita ambil beg, baru ambil kereta. Allah. Okay. Jom. Lepas ambil beg dekat reclaim baggage tu, kena lalu custom pula. Buat custom. Tengah cari kereta sewa. Ni belakang ni ada lekuk. Ni ada cala sikit. Tayar bawa tak sikit. Ni. Cala kecil-kecil je kan? Ya, cala. Pada lah apa? Lampu okey. Tayar okey. Oh ini yang teruk? Ya. Okey. Ini belakang teruk. Yang tu belakang lah. Lagi. Tapi yang kalau yang kecil-kecil tak boleh. Okey. Besar ni. Okey. Okey, terima kasih. Okey. Alright. Okey,
Okay, jadi sekarang ni kita dah masuk dalam kereta sewa. Kita ambil expander sebab banyak bag, ada stroller. 4 bag, ada stroller. Lepas tu Kak Ana pun ambil expander juga. Lepas tu kita guna set walkie-talkie ni lah untuk berhubung kat sini. Sebab kadang-kadang kalau kita guna apa ni, telefon, wih, susah nak kena call lagi. Hak ni terus ni macam contoh kan, isi minyak dulu kan. Terpilih ambil kiri. Okey, baik. Apa? Mudah. Kalau korang nak ni, saya ada sediakan dekat link description. Isi minyak ni penuh. Tengok, 93 ya. Sekarang ni dah isi minyak. Dan nak pergi ke mana ni? Promenade Hotel. Otok, ada Halifah, ada rumah panjang, ada. Tapi habis rumah panjang. Ada. Weh dah siap isi minyak dah. Kolam toys. Kolam toys ibu. Pergi hotel. Betul apa tu? Bila? Kita api. Weh, menariknya. Ada kereta api kan? Sejuk je. Wegok dulu lah, ikut waste ho habis pagi-pagi. Weh, naik apa ni? Expander ni. Macam berat sikit kan dia. Yelah. Tapi naik bukit dia ringan daripada confident lah kalau kita nak naik bukit. Sebab sini kita tak tahu. Tak upah malas tau. Ya. Sejuk. Tak pikat sikit, tak pikat. Pisau. Tak pikat. tak sepikat F50. Dia tak sepikat F50. Bukan agak tapi tak sepikat F50. Ni expander lah. Tahu ni expander dah ada yang baru dah. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing la 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 la. My God, I think I might be in love. Get rid of all your sorrows in the summer city. You'll never feel alone as long as you're with me. Get rid of all your sorrows in the summer city. There's no place on earth I would rather be. I found you today. It feels like it's been forever, laughing all day. We spin around, your hand reaches mine. Feels like I can't do anything, just give me a mountain to climb. You sing la 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 la. My God, I think I might be in love. Get rid of all your sorrows in the summer city. You'll never feel alone as long as you're with me. Load barang dulu sampai hotel. Abang, kita sini esok je, babe. Babe besar tak ya? Hak tu je, ha. Yang guna ni, saya. Tu ada iPad kan? Mana? Ada tu. Ya. Boleh letak? Sembilan. 919. Nah.
Come. Come. Mami. Hotel. Kita jangan. Anak hotel. Rumah hotel. Ya. Tidak main rumah hotel. Sudah sampai kat rumah hotel. Bilik 919. Jom kita masuk. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Sabar. Ibu boleh masuk. Okay. Tada! Hai, shoes. Masuk ada almari kat tepi ni. Okay. Lepas tu ada tandas sini. Kita buka lampu dulu. Tada! Tandas dia. Ada bathtub. Yes. Ada bathtub. Anak mai tu. I suka mai tu. Ada sinki, lepas tu ada shower gel, body lotion semua. Ada towel. Lepas tu buka shoes dulu first. Letak bawah. Kita sini. Lepas tu ada peti. Ni peti. Ada orang datang. Pipi. Okay. Ui. Wow. Okay, Aisyah, kita jap. So, buat baby cot. Lepas tu ada katil. Tengok view. Wow, view dia cantik yang. Come. View dia cantik. Wah. Cantiknya. Kolam. Ada ni, ada kapal. Okay, sekarang ni pukul 7.09 malam. Kita nak keluar cari makan. Okay. Jom Aisyah. Go ya. Oh. Dia cakap tu. Cakap sekejap. Cakap sekejap. Ai. Cakap tunggu. Cakap tunggu. 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 Jom kita keluar. Jom. Alah. Cepat. Where the wind's blowing and the leaves they turn to gold, like they did with you those summers ago.
telefon Sabah. Ni cari parking tak? Oh, betul-betul. Kalau ada parking, boleh parking. Anda telah sampai ke destinasi. Bukan ni deh. Ni ada sound. Okay. Ni. Patut tadi kita orang makan dekat apa tadi? Puting Hot Kebong ni seafood. Tapi situ boleh pula orang buat event hari ni jadi penuh full. Terpaksa cari kedai lain nak makan. Situ orang kata sedap. Tak apa lah. Sebelum balik nanti semoga ada rezeki kita boleh makan situ sebelum balik ke bilik A lah. Okay. Sekarang ni tak tahu kita makan mana. Okay, apa dah hijau lah. Jom kita cari kedai makan yang seterusnya. Kita jumpa kat sana. Let the storm coming. I am ready for the cold. I'll be ready when the summer's gone. Now the wind's blowing, and I'm right back here again. It might take a while, but I understand that I keep Mana? Lagi? Sotong goreng untuk ais. Tu. Udang butter. Ikan putih bakar sambal. Ikan putih nak tulen. Macam itu lagi. Itu ikan susu. Nak tanya, ini tulen tak? Ni. Aku banyak tulen. Nak air bandung. Bandung ais. Lepas tu Milo ais satu. Ais kosong satu. Ada ni. Abang ni lemon. Ha? Ada lemon sejuk. Sejuk kan? Ha? Ais nak apa? Satu yang berempah je. Satu yang sambal. Sotong. Dah. Apa dah order? Ada medium. Ambil ikan. Nak sambal besi kan? Berapa total semua? 274. Macam murah. Banyak ke order ni? Murah kan? Banyak ke order? Ikan 2 ekor. Putih lagi, sotong lagi. Kecil Hari ni malam pertama dekat sini tadi kita nak makan dekat restoran terapung. Tak dapat sebab penuh. So kita tukar plan, kita makan dekat Grillfish Grill Point. So nanti balik kita try pula dekat restoran terapung. Mana dia? Telur. Terus. Kalau. Nasi Ais. Nasi jom. Apa tu? Sotong. Sotong goreng sudah tepung. Abang, ibu nak rasa. Oh, dah. Jadi. Dah sekejap. Lagi gigit pun. Boleh tak adik nak sikit? Sedai. Right.
Jadi. Ha. Yang ni kau bro ni. Udang. Soto. Terima kasih. Oh, jadi ah. Oh. Sabar dong. Mandi. Nanti nak kerja ambil gambar. Weh. Kali lah. Agak apa baik? Gila. Nasi kita dua je. Itulah. Dah ada dah. Kita makan. Kita makan. Ini boleh nak habis kan? Okey. Puas sedap lah. Sedap lah. Sedap lah. Makan je. Banyak lauk. Ya Allah, ada lagi. Boleh. Terima kasih. Ana, tu Ana. Tu lagi. Aku dah tahu. Tapi boleh bungkus ni? Boleh bungkus kan? Okey. Banyak. Apa kejap? Kan badan ni. Sedap kan? Sedap order banyak-banyak. Lepas tu tak habis pun ni. Ni tu ikan makin besar. Tanya ya? Tanya ya? Tanya. Lagi buku-buku bagi ke gerai ni. Bagi ke gerai. Selur. Ada lagi cik. Alhamdulillah dah habis dah makan sini. Sini makan memang murah. Kalau makan dekat KL ke area Semenanjung ada dah 500. Tapi sini 200 lebih makan gitu. Apa tak habis. Apa satu lauk tu ikan tu ingat nak ambil yang kecil. Tapi takut tu cukup ambil yang besar. Sekali ambil yang besar. Besar apa tak boleh. Tak mampu nak makan. Lain kali tu makan sini ambil yang kecil je. Cukup. Balik kat atas dulu. Aish minum apa? Wah, Air kelapa. air apa? Sedap tak? Sedap. Dulu grand pian aja. Wow. Oh, satu. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Ami. Ami. Warna. Semata-mata demi konten, demi kenangan. Cantik. Sebenarnya bilik kita kat atas lagi. Paling atas kita ambil. Cantik.